Sehingga Nabi kata gini, sebaik-baik orang jatuh yang baik dengan bini. Hak rajin motor ke? Tak. Hak rajin nego ke? Tak. Hak beri teh pukak ke? Tak. Sebaik-baik orang jatuh hak baik dengan bini, Nabi kata. Oh, dalam seramai-ramai kerja buat. Orang jatuh hak molek, Nabi kata tengoklah orang jatuh, siapa dia hak baik dengan bini? Orang ni hak tinggi sekali. Pak kita nak lagu tu. Sahabat Nabi bila bini masuk dapur, dia masuk dapur. Dia masuk dapur. Tu noyak bini. Itu kata Nabi. Aisyah duk masuk dapur. Dia masuk. Dia cakap tanya Aisyah. Aisyah, apa tik aku boleh buat Apa tik aku boleh tolongmu Nak buat apa aku ni? Duk dapur. Aisyah kata tak apalah ya Rasulullah, duk saja tak apa dah. Aku masaklah tak ada apalah, mu duk saja je. Dah aku boleh tolong apa katikmu dengan Aisyah. Tak apalah, tak apalah. Tengok Nabi kita. Tolong bini duk dapur nak ya tu. Haning contoh. Pak kita masuk dapur dah. Dah. Duk luar sak akak tahu. Bini duk keling tu. Takut kita tak boleh makan, takut lagi kita. Kita telek antolan dah ni. Ngelamak masak. Perangai kita. Tak masuk kita tak mek mengapa Aku koyak bawel deh. Boleh dah koyak bawel. Apa ulah ni? Bawel putih apa ulah ni? Tak apa mu itu ni. Ni. Lepas tu serah aku ni. Aku tumbuk deh. Lumak cara mana ni? Gop. Allah, kalau tok laki lagu tu bini kata aku tak cara apa-apa kat wemu. Tu nak ya kata orang tino saya. Dan orang jatuh suka masuk dulu bini dapur. Oh, perasaan dia orang tino royak. Nak buat kena kat orang tino banyak mana kita kena faham orang tino. Banyak mana dia tolong kita sehari. Ingat molek ni. Jangan tapa bini. Jangan ajar sampai kaki sampai tangan. Noyak tu dalam Islam. Tu noyak tu. Dia tolong kita pagi hari kita tak bangun dia duk okey-okey dah. Basuh kain banyak mana dia? Seragam besar. Sudah basuh pula dia gebah-gebah dia jemur. Sudah jemur pula kering dia gosok pula dengan tareka. Nawi abel dia pakai wi jadi nampak molek. Tu. Tak kira menanak lagi. Menanak pula, menyayu pula, goreng telur pula. Allah, peluh yak semah. Nawi tok laki makan.